Hello, seperti yang dijanjikan, review kasut yang ni Li-Ning Red Hair Ultra. So kalau kita tengok dia punya, so tadi aku bawa daripada pace 7 sampai ke pace 400. Jadi start tu dengan 6 plus per km, and then kat tengah-tengah tu dalam kilometer ke 7 ke 6 tu aku bawa pace 400 ke 430. Slow down sikit, jadi average km tu adalah 445 lebih kurang. And aku rasa dia punya sweet spot dalam 5 ke 545. So feel kasut ni dia bouncy lagi daripada Super Blast 2, and dia lagi kurang keras daripada Super Blast 2. Kalau orang biasa pakai Super Blast 2 dia tahulah dia macam agak stiff sikit, tapi step tu dia punya bounce agak firm and solid. Yang ni dia macam wobbly sikit, tapi disebabkan dia wobbly tu dia ada pounding effect. So jadi kau punya trampoline feeling tu macam okay lah, agak hampir menyerupai Mega Blast, tapi Mega Blast punya pounding dia agak stiff dan sangat responsif. Yang ni dia macam agak versatile sikit. So kalau korang nak santai-santai pace 5.30 ke 6.30, boleh jadi kasut rotation untuk daily trainer lah. So kalau nak main interval, kalau kau bawa 5.20, okey. Kalau kau main 4.00 ke 4.30, aku rasa tak sesuai, sebab dia agak berat sikit and dia punya stack height tu tinggi. So kalau kita orang yang suka Adidas, aku rasa takkan suka lah. So orang yang suka Super Blast dengan Nova Blast, tapi nak ada sedikit tak selembut Nova Blast 5, tak sekeras Super Blast dan Nova Blast 4, jadi kau boleh pakai kasut ni. So overall aku bagi 9.5 out of 10. So boleh menjadi pertukaran antara kasut Super Blast 2 dengan aku punya Mega Blast untuk Super Daily Trainer. So kategori dia Super Daily Trainer. So ada orang kata masalah chip yang dipotong tu memang ada nampak, nanti aku letak dalam video lain dekat kejap lagi. Memang nampak dari sebelah dalam dia macam ada potong, lepas tu dia kam balik tapak. Tapi dari segi smooth ride tu dia tak memberi kesan langsung. So siapa yang nak try boleh. Fitting just nice. Tak se ketat Super Blast 2, tak selebar Nova Blast 5. So dia pegang just nice. Aku pakai true to size 28.5 cm, exactly macam Asics. So tak macam X-Step macam a bit longer. 28.5 X-Step tu dia ada lebih ruang sikit. Jadi kalau pakai kasut ni ataupun Asics, so dia agak okay sikit lah. Alright, itu saja review untuk kali ni. Kita tengok next time, second time kita pakai macam mana. Okay, ciao.